dalam keadaan sekarang kan semua orang bercerita tentang keadaan ekonomi, keadaan ramai yang tengah susah, ramai yang tengah worried apa akan berlaku. Tapi kita sebagai manusia, especially pada yang Islam, kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak boleh terlalu letak dalam akal fikiran. Hidup mesti diteruskan. Sekadar perkongsian santai lah petang ni. Semalam saya ada sesi interview mengisi jawatan kosong di office ni lah. Sekarang nak cerita lah, mungkin ini boleh relate dengan keadaan semasa dan benda ni yang buat saya trigger untuk kongsi. Last month saya ada buat tawaran pengambilan pekerja. So surprisingly, after 2 weeks kami dapat permohonan hampir 300 orang. Hampir 300 orang, sedangkan jawatan yang kita nak offer hanya seorang. Ada 2 indikator lah yang saya nampak kat sini yang mungkin menjadikan satu indikator, sebab selama ni kalau kita offer tu tak adalah sebanyak itu resume-resume yang masuk pada kita. Jadi saya buat satu kesimpulan yang mudah mungkin saya dapati ada 2 sebab lah mungkin. Satu, memang mungkin jawatan dan offer yang kita tawar tu mungkin dapat tarik minat pencari pekerja yang hantar permohonan. Dan yang kedua, mungkin saya rasa because of memang ramai tengah mencari kerja, ramai yang tak ada kerja. Mungkin. Itu yang saya rasa lah. Satu perasaan juga bila saya go through all the resume, all permohonan yang masuk tu, boleh dikatakan majoritinya berusia di antara 25 hingga 30 tahun. Okay, ada yang apply tu, ramai yang cemerlang sebenarnya. Ramai calon-calon yang cemerlang yang academic wise memang okey. SPM punya track record 7, 8A, even 9A pun ada yang dah melepasi tahap diploma, dan diploma dia orang pun score di list score 3.5, 3 point and above. Even ada yang degree holder pun skor yang bagus-bagus. Cumanya bila kita tengok balik kan, bila dalam sesi interview, bila kita call balik, yang apa yang kita dapat, ramai yang kata dah lama grad, tapi masih belum dapat pekerjaan, ataupun yang dapat mungkin tawaran yang sangat tak setimpal lah dengan gaji yang kecil berbanding dengan kelulusan. Itu antara yang saya rasa sebagai level-level umur macam ni sekarang kan, umur mak-mak ni, saya pun ada anak yang akan memasuki era berumur sekian, berumur segitu, yang bakal grad. Jadi benda ni something yang agak worried lah. Even yang satu yang saya nak share semalam, ada yang datang tu, dia kata dia like macam rasa tak berguna sebab dah jadi macam satu biawak hidup kepada family, sebab dia kata dia dah grad, dia dah belajar, dia dah buat part dia, and then dia bukan tak cuba dapat kerja, cuba dapat, dan dia bekerja lah sekarang, tapi dalam bekerja dalam keadaan part time, ada yang masuk sebagai kontrak. Jadi susah untuk dapat pekerjaan yang boleh dikatakan masuk secara tetap ataupun ada masa depan lah. Mereka ni saya nampak terpaksa bersaing tau, sebab ramai yang dah bekerja, yang dah agak berusia, tapi dalam keadaan beberapa syarikat, beberapa tempat yang memberhentikan skim pemberhentian dan sebagainya. Jadi mereka ni fresh grad tapi terpaksa bersaing dengan mungkin mereka yang jauh lebih berpengalaman. Tu antara faktor-faktornya lah. Jadi saya saya sebagai majikan, of course sebagai company yang tak besar mana, jadi takkan nak ambil seramai itu kan. Tetapi yang kita tengok di luar sana yang memerlukan pekerjaan sangat-sangat ramai. Kita mungkin boleh dari sudut-sudut mungkin kita boleh menyalahkan anak-anak yang baru grad ni, mungkin dia orang tak cukup kompeten dan sebagainya. Tetapi dari sudut lain yang saya nampak, sebab itu tidak boleh dijadikan sebagai satu kita nak salahkan mereka tak dapat kerja. Dalam keadaan sekarang agak sengit, di mana banyak majikan-majikan yang stop pengambilan, even yang ada pun dah kita buka untuk tawaran pemberian kerja dan sebagainya. Jadi peluang itu makin shrink lah, di mana tawaran kerja tu tak banyak, tetapi yang nak minta tu banyak. Jadi saya faham saya tak dapat offer semua, tetapi saya tengok ada ramai yang berkualiti. Jadi apa pendekatan yang saya cuba buat adalah nak bantu mereka. Sama ada kita nak dapat pendapatan ni, ada pelbagai cara lah. Kalau kita terlalu mengharapkan makan gaji, kerja-kerja yang bergaji tetap, mungkin anak-anak ini peluang mereka mungkin lagi terbatas. Jadi saya cuba buka minda mereka, di mana banyak lagi peluang. Kadang-kadang di dalam keadaan kita sesak, dalam keadaan kita susah, banyak peluang yang hadir. Banyak peluang yang hadir sebab ikut pengalaman saya sendiri, dah ramai usaha-usaha mikro ni yang lahir sebab daripada mereka ini tertekan, tak ada kerja, dibuang kerja ataupun tidak ada pilihan. So mereka memilih untuk menjadi seorang usahawan tu sebagai mungkin pilihan terakhir, mungkin pilihan yang dah tak ada tempat lain, jadi mereka memilih. Tapi dari sudut ramai yang berjaya sebenarnya. Ada yang berjaya, mungkin ini satu sepak mula ataupun turning point untuk mungkin mereka dig balik whatever yang kelebihan yang ada dalam diri mereka, mungkin mereka juga tidak sedar. Kadang kita tak boleh nak terlalu menyalahkan orang, menyalahkan nasib, kita nak salah kerajaan. Jadi kita ibarat anjing yang menyalak bukit. So ini mungkin satu, kita kena buka minda lah kepada anak-anak ni. Jujurnya kesian, memang kesian, tetapi mungkin ini juga adalah satu benda yang baru dalam
untuk mereka venture selama ini mengharapkan pendapatan daripada makan gaji, tetapi mungkin ada sumber-sumber lain yang mereka sendiri pun tak nampak potensial-potensial yang mereka boleh terokai.